Dakwah Nabi Muhammad SAW bukan sahaja berdepan dengan kata-kata hinaan dan cacian, malah dilontarkan batu sehingga berdarah. Kejadian ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Taif. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berdakwah di Taif, baginda dihina dan dilontarkan batu sehingga berdarah. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terluka berteduh di sebuah kebun dua orang Quraisy, iaitu Utbah dan Syaibah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berteduh di bawah pokok anggur, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utbah dan Syaibah merasa sedih melihat keadaan Nabi Muhammad SAW, lalu menyuruh seorang hamba Nasrani yang bernama Addas membawakan anggur kepada baginda. Apabila Addas datang mendekati Nabi Muhammad SAW sambil membawakan buah anggur, lalu baginda mengambil dan membacakan Bismillah sebelum memakan anggur tersebut. Addas merasa pelik, terus bertanya tentang kalimat tersebut. Nabi Muhammad SAW menjawab, baginda daripada Mekah, dan menyebut nama Nabi Yunus AS. Addas merasa terkejut sebab dia juga dari kampung Nabi Yunus AS. Rasulullah SAW bersabda, dia Nabi dan aku juga Nabi. Setelah mendengar itu, Addas terus menzahirkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pada waktu itu juga. Pada hari ini, terdirinya sebuah masjid yang bernama Masjid Addas di tempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang hamba yang bernama Addas. Dah tahu? Nak tahu lagi? Jom ikuti kami menziarahi tempat sebegini sambil menunaikan umrah bersama kami, iaitu umrah pakej 40 waktu bersama mutawif berpengalaman kami. Like, komen dan share. Kemara Sufah, teman kemara suci anda.